Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel aku, Jaga Bujan. So, hari ni aku nak unboxing lagi Beyblade dalam segmen Beyblade. So, korang rasa macam kenapa Jaga Bujan sekarang asyik unboxing Beyblade. Sebab itu je aku mampu beli sekarang ni. What? Jadi, macam ni cakap aku nak berkongsi sikit sebelum aku nak buka barang ni. Aku nak berkongsi sikit. Aku sekarang ni kurang membeli sangat box-box untuk TCG macam One Piece, Gundam, Digimon dan 3 tu je lah sekarang aku tengah main. Aku rasa macam contohlah, aku bagi satu contoh lah kan. Aku beli barang dengan harga RM200 dan aku rasa macam barang tu aku just nak unboxing dan aku boleh beli single lah benda. So aku tak buka lah untuk spend budget juga lah, sebab aku bukan seorang kolektor dan aku juga bukan seorang yang fokus untuk collect sama benda-benda lah. Ada aku collect tapi tak banyak lah. Aku boleh beli single, cuba hanti secara rahmah orang cakap kan. So sebab aku buka Beyblade, aku beli contoh Beyblade dalam average harga dia lah paling murah 50 ke 100 lebih like that. So kau dapat satu benda yang kau boleh terus main. Macam tu lah bagi aku. Sekarang ni aku fokus untuk Beyblade juga. Dan insyaAllah ada rezeki nanti, ada masa aku akan buka TCG pula lah insyaAllah. Dan aku nak berkongsi sikit pasal Beyblade yang aku nak buka hari ni. Ialah Beyblade ni baru je release semalam dan barang tu sampai hari ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada Warisan Jebat. So kalau korang nak beli Beyblade, korang boleh check out dekat dia punya YouTube channel pula dekat Shopee. Macam ni lah. So goyang. Okay. So kita nak buka hari ni satu Beyblade. Beyblade. So kita nak buka apa dia? Kita tunjuk. So korang, adakah korang tengok video yang lepas? Adakah korang rasa okey dengan penerangan aku tentang apa itu beza C-Add, apa itu beza U-Add dan B-Add? Korang boleh faham lah. Kalau korang ada apa-apa je, korang just komen je, insyaAllah aku akan jawab, aku akan balas dan aku akan cuba buat video kalau benda tu kau satu kenyataan yang macam susah kalau korang nak tanya lah. Itu. So aku rasa Beyblade ni bagi aku alhamdulillah lah, dia bagi aku satu side hobi yang agak menarik selain TCG lah. Untuk aku kan. Sebab bagi aku dia fun game lah. Kau ada exercise sikit. So aku macam lagi dia macam TCG kat. Kau kena segian nak beli. Nanti aku tunjuk lah koleksi Beyblade aku yang aku ada lah, yang aku tak buka dekat channel lah. Let's go. Kita hadir dengan baru. Yes, kita hadir dengan C-Add09 baru je release. Starter aku beli dengan harga RM78. Ini dia generation baru C-Add, latest item. First time aku beli Beyblade latest item, iaitu C-Add09 Soul Eclipse. Oh my god! Wow! Dia hadir dengan D ni dia punya Axis Blade lah. So 570 dengan temper apa aku lupa. Temper aku lupa. TK lah, kit kat belakang aku lupa nama. So dia adalah Beyblade yang baru je launcher. Dia ada special nanti aku cerita. So kita macam biasa kita pergi ke belakang. C-Add09 dia adalah generation C-Add. Dia adalah tight balance dan juga ride. So ni aku tak tahu apa dia. Aku tak tengok lagi season 2. So korang dengan abang aku lah, aku lupa nama dia. Nanti aku, kalau korang tahu korang boleh komen kat bawah. Okay, so apa special dengan Beyblade ni? Dia ada dual mode guys. Dia ada dual mode, iaitu mode dah aku lupa lah. Tapi dia ada merah dengan biru. Korang boleh tukarkan mode dia. Macam ni dia bagi contoh merah, dia merah ada, dia ada biru ada. Lepas tu dia boleh tukarkan, terbalikkan Axis Blade dia tu. Menarik guys. Dia sangat menarik. So dia hadir dengan ratchet 570. Tinggi, agak tinggi jugalah. Biasa 560. Dia agak tinggi sikit lah. So dia hadir dengan tiket iaitu Axis Blade baru. Dan bila korang beli starter, korang akan dapat launcher dia sekali dengan dia punya. Okay, so apa kita tengok kita buka. So guys, kalau korang nak tahu Beyblade ni, korang kena pandai mengkaji jugalah. Korang kena pandai mengkaji.
Korang kena tahu macam mana nak setting dia punya launcher apa semua. Allah, jatuh pula. So alhamdulillah aku sekarang ni tengah semakin mahir lah. Cuba-cuba jugalah. Tengah cuba-cuba ya. Mana tadi? Dah buka kan. So kalau korang tahu C8 tu apa, perbezaan C8 ni, kalau korang rasa korang tak tahu, korang boleh tengok video aku yang lepas. Apa itu beza C8, B8 dan juga U8. So dia hadir dengan C8. So kita buka dulu. Bila bebek ni aku main. Wah, macam biasa pun. Dia akan, kalau korang beli starter, korang akan dapat dia punya beat lah. Kali ni warna purple guys. So nice tu. Memang nice gila. So So aku hari tu nak beli satu set stadium ni, tapi aku rasa macam malas lah pula kan. Aku rasa macam better quality yang Eclipse lah. Bagi tu dia agak menarik dah. Okay. So dekat dapat launcher lah. Warna purple guys. Berwarna purple. Okay. Ni dia punya hand character lah. Kita tak tahu. So kita tengok dia punya launcher tu. Dia hadir dengan kali ni dengan warna purple guys. Warna purple. So lawa lah. Saya rasa launcher ni tak buka tu. Kita tak kerti tu. So kita pergi kepada dia punya manual. Ini adalah manual baru. Aku first time buka barang Beyblade yang baru release. So kita tengok. Okay, kita tengok pada dia punya manual. So kat sini dia akan beritahu apa dia punya combo dan juga apa next item yang akan keluar. Okay. Yeah. So ini adalah combo dia. Dia bagi satu manual dia. Korang boleh main merah boleh, korang boleh main biru. Tapi kebanyakan aku tengok ramai yang suka main biru lah. So ini dia punya level-level dia lah. Dia bagi tahu. Lepas tu dia ada bagi tahu G3 punya price. Iaitu korang akan dapat ni price untuk G3. So ini adalah dia punya Beyblade dia. Dia bagi tahu combo yang sedap. D Ratchet 07 dengan Wish. Itu korang combine dengan 3 C8 ni juga lah. So ada code guys. Ada code. Nak scan apa yang ada kat sini. So kita minum biasa. So kita tengok pemasangan dia pula. Wah. So aku rasa video ni akan buat test kot. Maybe lah. So kita tunggu nanti lah. Saya rasa manual dia dia bagi tahu. Okay, yang ni duit apa semua, Eclipse macam mana korang nak return dia. So that's all lah. Macam tu je lah, biasa-biasa. Bila barang Jepun ni buat, dia akan bagi barang Jepun lah. So dia pun mentabatkan bahasa dia lah. Kita bila lagi? Ya, so kita kita pergi kepada beat dulu terlebih dahulu. Oh, jatuh remote kau. Kita pergi kepada beat. Aku lupa TK ni apa? Aku lupa lah. So ni adalah beat yang baru iaitu TK. Aku tahu K tu belakang adalah Kick. Okay. So TK ni dia ada satu temper, height temper apa semua. Dia boleh setting tau. Beat dia ni kau boleh setting. Kau nak pendek ke kau nak tegakkan, nanti aku tunjuk lah. So ni adalah beat yang latest, yang terbaru. Iaitu dia fokus. Okay, dia fokus. So ni TK. So kita pergi kepada Ratchet 57. Ratchet yang agak tinggi jugalah. So Ratchet 570. Nice juga Ratchet. Dia agak tinggi juga. Memang dia agak tinggi lah. Dia biasa orang pakai 570. So dia pakai 570. Biasa orang pakai 560. Dia pergi kepada blade. So macam biasa, bila saya aku boleh review dia punya C-axis blade dia. So nice. So inilah. Oh sorry. Okay. So inilah Eclipse. So nice way. Nice way flower. So jom kita buka. Bila C8 dia boleh buka. So kita buka tu. Kita asingkan ni. Kalau kau rasa macam apa tu C8 apa tu ni? Kau kena tahu benda tu. So macam biasa C8 dia akan dapat part macam ni lah. Dia ada satu lock chip. Ya, fokus. Dia ada lock chip dia. Macam biasa kita sedap aku boleh penimah, kita akan timbah lah tu. Okay, so let's go. Let's get it bro. So kau nampak on. So lock chip berat dia adalah So lock chip dia berat 220 ha. 220 gram. Acid blade dia
berat 1 takkan dia berat sangat. Cik lah 231. Berat, cik dia berat. Assist blade dia, kita tengok assist blade dia 181. Wow. Kita pergi kepada blade dia pula. Tengok berat blade dia berapa, 28.25. Wah, ratchet dia 2.25. Beg dia 188. So bagi aku lock dia agak berat jugalah. So okay, apa perbezaan antara dia boleh beza dia dengan CL lain? So dia boleh buat 2 mode guys. So kita akan buat pemasangan lah. So ratchet dia boleh terbalik. So kita try buat manual dulu. Kita buat warna kita buat warna merah dulu. Kita pergi ikut warna merah. Okay, sudah settle merah. Kita lock dulu. Kita buat pemasangan. Okay, ni merah. Habis sen lah. Okay, habis sen lah. Macam dia punya teknik. So masuk ratchet. Okay, dah siap assemble guys. So ini adalah dia punya assemble list ya. So kau nampak big dia ni special dia boleh setting tau. Kau nak tegak boleh, kau nak rendah boleh. Kita pergi tegak. Okay, ni dia dah tegak lah. So dia boleh pergi kepada rendah balik. Kau boleh buat dia rendah, kau boleh buat dia tinggi. Tu special dia lah PK ni. So macam mana aku cakap, macam mana dia boleh buat 2 mode? So kita pasang, kita timbang dulu lah. Lepas tu kita tukar pada warna biru. Biasa orang pakai warna biru lah. So bila kita dah assemble, kita tengok berapa berat dia. Berat Beyblade ni 48.8 gram. Wow, agak berat lah juga. Berat. Nice lah. Nice. Dia seakan-akan pergi pun nak asyik buat kayak pergi lah. 48 ni. Ini adalah stok combo. So kita buka balik, kita tukarkan pada warna biru lah. Kita tukarkan warna biru. So macam mana nak tukar warna biru? Ada cara dia. So bila korang tukar warna biru, korang pusing je. So korang pusing blade ni. Boleh pusing tak? Dia macam ni. Kita balik. Okay, macam ni. Wait for me. Macam mana? Sekejap Maafkan saya. Okay, nice. Naik dah kat situ. Naik dah. So, okay, masuk. So, kita lock chip dulu. Lock dulu. Okay, so dah jadi dah warna biru. Tada! Nice lah. So ni adalah mood yang kedua. Itu belum mood. So nice. So dia kebanyakan orang lah akan pakai blue punya mood ni sebab dia satu blade dia agak special. Dia bila blue ni dia attack dia ke bawah. Bila ada bawah. So dia boleh counter untuk shark scale yang tengah meta sekarang lah. So bagi aku dah nice. Tapi ratchet dia ni aku rasa macam aku setting lah. Dia dah lupa sikit lah ratchet dia. Okay. So kita tengok perbandingan juga antara Pegasus dia punya blade lah. Aku rasa Pegasus punya blade lagi berat sikit lah. Tengok Pegasus siap. Okay, so kita tengok pada Pegasus. Kita buka dulu, assemble dulu. Okay, kita tengok, kita tengah timbang. Kita pergi tengok perbandingan. Ni adalah CX yang kedua latest lah. Okay, so kita tengok pada Pegasus ini dia punya blade dah assist. So kita timbang Pegasus belah dengan assist blade dia 39.2. Okay, Pegasus 39.2. Eclipse 340. 39 lah, 40 lah. So maknanya dia lagi berat daripada Pegasus. Dia 40, Pegasus 39. So bagi aku agak menarik juga. So itu saja video kali ni. So aku harap korang akan terhibur. Aku nanti insyaAllah aku akan buat satu lagi video untuk kita buat battle dengan stok combo dia macam mana. InsyaAllah aku akan usahakan. So korang jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku.
Aku harap korang terhibur dengan video kali ni. So kalau korang nak komen pasal apa yang korang nak tanya, korang komen je, insyaAllah aku akan jawab. Aku akan cubalah, kalau aku tengok jawapan tu aku boleh jawab, insyaAllah aku akan cuba buat video lah, insyaAllah. So aku harap korang sihat selalu, jaga diri. Sekarang ni musim cuaca tengah hujan, so janganlah korang mata-rata. Jangan lupa bawa payung. So jangan lupa like, komen dan subscribe channel aku. Dan kalau korang rasa korang nak main Beyblade, mainlah dengan cara yang berhemat, main dengan cara yang berhemat. Itu saja untuk kali ni. So apa tu lagi, Assalamualaikum, selamat malam semua. Aku ikut video di malam. So salam Sobi. Ciao. Silap.